Baiklah murid-murid, jadi cikgu dah terangkan tadi apa itu kata kerja transitif dan kata kerja pasif. Sekarang cikgu nak seorang bacakan balik kata kerja transitif untuk rakan-rakan dalam kelas ni. Jadi cikgu nak panggil Amsyari. Boleh cikgu? Bacakan kata kerja transitif aktif. Okey. Kata kerja transitif dalam kurungan aktif. Kata kerja wajib diikuti objek. Tanpa objek, iaitu penyambut, maksud ayat akan menjadi tidak lengkap atau tergantung. Imbuhan utama ialah perkataan membaca, menulis ataupun menjaga. Baik. Sama lagi formula dia. Formula untuk kata kerja transitif ialah subjek tambah kata kerja transitif tambah objek. Baiklah. Uraiannya ialah struktur ayat bermula dengan subjek, diikuti kata kerja dan diakhiri dengan objek. Bagus Amsyari. Okey, sila duduk. Untuk kata kerja pasif, cikgu nak Alif. Bacakan balik dia Alif. Macam mana kan? Ya. Ayo. Kata kerja pasif. Kata kerja fikih kata kerja pasif ni fokus kepada penerima. Ia menunjukkan perbuatan yang dikenakan ke atas subjek. Objek asal tukar menjadi subjek. Baca dia ya. Baca juga, baca juga. Imbuhan di ter atau tanpa imbuhan di ter. Formula dia? Formula. Formula. Okey. Objek diletakkan di depan Ya. dan dia diikuti oleh kata kerja pasif Ya. dan pelaku. Oleh dan pelaku. Oleh dan pelaku. Faham? Baik. Oleh pelaku. Okey. Cikgu nak kamu tengok contoh penggunaan struktur ayat ni. Dekat sini ayat aktif Ali memukul bola. Maksudnya Ali memukul bola ni macam mana? Ali memukul, kan dia kena ada penyambut untuk kata kerja transitif aktif. Jadi bola ini merupakan penyambut untuk kata kerja memukul. Dia tak akan lengkap kalau tanpa penyambut. Contohnya Ali memukul. Ayat itu tak lengkap sebab kita tak tahu Ali memukul apa. Manakala ayat pasif, bola dipukul oleh Ali. Kamu boleh tengok formula yang cikgu ajar tadi. Formula dia senang saja. Objek tambah kata kerja pasif tambah oleh dan diakhiri dengan pelaku. Ya. Bola merupakan objek. Dipukul merupakan Kata kerja pasif. Oleh dan diakhiri dengan Pelaku. Pandai. Okey, cikgu nak seorang untuk terangkan contoh yang cikgu dah buat ni. Akid. Ayat aktif ni. Ibu merupakan Ibu pelaku. pelaku. Memasak merupakan Memasak kata kerja transitif. okey. Nasi merupakan Nasi objek. objek yang merupakan penyambut. Okey, bagus. Alif. Ya. Alif. Nasi merupakan Nasi merupakan objek. Dimasak merupakan kata Kata kerja pasif oleh dan pelakunya iaitu ibu. Okey, Amsyari. Okey cikgu. Cikgu nak kamu terangkan dua lah. Dua terus. Boleh Dua cikgu? terus. Dua. Okey. Boleh tak? Okey, yang ni ayat aktif. Okey, saya Saya subjek. Saya menyiapkan Kata kerja transitif. okey. Kerja itu merupakan Kerja itu merupakan objek. objek. Penyambut. Penyambut. Okey. Okey, ayat pasif. Cepat macam ni. Kerja itu objek. Kerja itu objek. Okey. Jadi tricky sikit. Okey. Yang ni sebab tak ada dalam slide. Okey. Kerja itu objek. Ya. Saya pelaku. Ya. Siapkan kata kerja pasif. Okey, pandai Amsyari. Tepukan semua untuk Amsyari. Ya.
kerjanya diletakkan di belakang. Faham tak? Siapkan tu kata kerja. Tak tekan sekali yang Okey, baiklah. Jadi cikgu akan teruskan lagi dengan cikgu dah sediakan kuis untuk kamu semua jawab. Jadi adakah kamu semua bersedia untuk menjawab kuis Bersedia, dengan cikgu? Ayo. Okey. Soalan yang pertama. Soalan yang cikgu bagi ni mudah saja. Murid-murid sedang Lari. okey. Isi tempat kosong, kawasan sekolah. Cikgu nak panggil Akil. Sila datang ke hadapan dan jawab soalan ni. Beliau. Saya semua hadiri. Menghadiri kawasan sekolah. Kamu dah yakin dengan jawapan kamu? Saya yakin. Okey, cuba hantar jawapan tersebut. Atas jawapan. Jawapannya salah. Okey. Tak apa Akil, duduk dulu. Nanti kita Duduk. akan betulkan balik. Okey. Cikgu. Saya nak Alif. Boleh ke? Alif, sila datang ke hadapan dan jawab soalan tersebut. Boleh. Sila bacakan dengan jelas kepada rakan-rakan soalan Dulu tersebut. saya tak nampak. Anan. Tengok di lecture. Oh ya, Anan telah tempat kosong soalan matematik itu. Kawan-kawan boleh tolong Alif mencipta. Anan cikgu ke? Anan ni cikgu. Cikgu. Anan tu cikgu. Anan cikgu. Anan cikgu. Dia mestilah. Kalau dia murid, Kalau dia murid mesti jawab. Ini cikgu. Jadi dia kena mencipta. dia murid. Dia murid. Oh. Dia jawab. Betul kan? Betul kan? Ya. So, Maksudnya anak tu Murid. murid. Tapi tak jawab lagi tadi. Tapi saya cari. Saya akan jawab. Okey. Bacakan kuat-kuat. Ali telah kosong bola itu ke arah Ahmad. Ya. Memikul. Mengikut. Mengikut atau menendang. Ali telah Saya rasa bola sebab itu ke arah Ahmad. saya suka main bola tu. Ya. So bila saya dekat dengan penjaga tersebut, kawan saya cakap tendang. Oh. Saya rasa menendang. Betul. Baik. Dia mengaitkan. Oi, Betul. Tanya macam ni. Betul. Ya. Okey, betul. Soalan yang seterusnya kita kembali kepada Akil. Ayo. Bacakan dengan kuat kepada rakan-rakan. Abang tempat kosong kereta kesayangan ayah. Abang buat apa dengan kereta ayah tu? Menuntunnya apa cikgu? Tak apa. Kamu rasa apa? Kamu pernah dengar apa? Menuntun Itu kata kerja. Kata kerja. Satu perbuatan menuntut tu. Menuntun. Saya rasa Itu kata kerja. Satu perbuatan. Saya rasa memandu dia sebab kalau kereta ni mesti kita pandu kereta lah. Tak ada kita menonton. Okey. Baiklah. Sila Okey, saya jawapan level. tersebut. Jawapannya Yes. betul. Okey, saya nak Alif kan. Silakan. Let's go. Okay. Ibu tempat kosong baju kebaya yang cantik kepada Aina. Ibu. Dua-dua lupa ni. Dia cuci dia pun. Kamu rasa ayat mana yang paling sesuai? Ibu mencuci baju kebaya cantik kan. Benar pula. Saya rasa menjahit lah. Ya. Jadi, Ibu menjahit. Tak apa, kamu cuba je baju dulu. cantik. jawapan dia betul. Ibu menjahit. Syari, okey cikgu. Jadi untuk 3 soalan lagi ni cikgu nak
kamu jawab tiga lah. Boleh cikgu. Tiga jawapan. Ya, tiga jawapan. Bacakan. Sibling tempat kosong, baju sekolah yang kemas ke sekolah. Aduh, semua pun sama. Mana Sibling saya rasa memakai je. Makan. Bacakan jawapan kamu. Sibling memakai baju sekolah yang kemas ke sekolah. Betul. Okey, betul. Okey. Teruskan lagi. Bimalah. Tempat kosong, kain pengelap ke sekolah untuk mengelap habuk. Beli. Membeli. Okey, membeli lagi. Beli yang mana? Kayak mengelap ke sekolah untuk mengelap habuk. Bau ke? Bau Baju pun bau lah. Okey, bacakan jawapan kamu dulu. Bimalah membawa kain pengelap ke sekolah untuk mengelap habuk. Oh, bau sedap. Ayat mana kamu rasa paling sesuai? Membawa. Membawa. Okey, hantar jawapan tersebut. Jawapannya betul. Bagus kelas, bagus. Mengelap habuk. Biasa mengelap Yunus. Boleh. Cikgu Soalan Wong yang dan tadi. murid-murid menampal taman kelas. Menghias taman kelas. Saya rasa menghias cikgu. Yes. Okey cikgu Kunci baca. jawapan kamu itu. Kunci. Kunci. Lock. Okey. Bacakan untuk kawan-kawan jawapan kamu. Cikgu Wong dan murid-murid menghias taman kelas. Okey, hantar jawapan. Jawapannya betul. Soalnya murid-murid. Sila dulu Abdul. Skor 78. Siapa yang salah ni? Tak apa murid-murid. Kita akan tengok balik jawapan. Okey. Murid-murid sedang menghadiri kawasan sekolah. Ini yang salah tadi. Sepatutnya kita akan kembali ke soalan murid. Murid-murid. Tadi apa yang salah apa kamu jawab tadi? Menghadiri. Menghadiri. Aduh, bukan menghadiri. Membersihkan. Sebab kalau kamu letak menghadiri kawasan sekolah tak sesuai. Betul. Patutnya menghadiri